Hai, Assalamualaikum. Perkongsian kali ini mengenai cara untuk kemaskini maklumat pelajar melalui sistem IDMe. Langkah permulaan, anda perlu layari laman sesawang IDMe atau idme.moi.gov.my. Klik yang ini dekat paparan utama ini. Sekiranya anda belum pernah mendaftar sistem IDMe ini, anda perlu terlebih dahulu mendaftar dengan klik daftar baru. Untuk pendaftaran IDMe, anda boleh rujuk video saya yang ini ya. Saya akan sharekan link video di description-nya. Sekiranya anda sudah mendaftar tetapi terlupa kata laluan, anda boleh rujuk video saya yang ini. Sekiranya anda tiada masalah seperti berikut, sila masukkan nombor kad pengenalan di sini, kemudian klik daftar masuk. Pengesahan kata kunci keselamatan, sekiranya dah betul, klik di sini, sila masukkan kata laluan. Sekali lagi, klik daftar masuk. Okey, dekat halaman utama ini, untuk buat pengemaskinian maklumat, sila klik pada garis 3 sebelah kiri, pilih aplikasi, klik pada pengurusan awam. Sekali lagi, klik pada garis 3 sebelah kiri. Klik pada pengurusan profil. Okey, dekat sini pula anda diminta untuk kemaskini keempat-empat bahagian atau maklumat yang tertera ya. Okey, untuk bahagian pertama iaitu maklumat peribadi. Biasanya akan ada perubahan pada maklumat pekerjaan. Okey, untuk maklumat pekerjaan, dekat ruangan pekerjaan, anda perlu type jenis pekerjaan anda. Sekiranya anda seorang penoreh getah, type sahaja penoreh getah dekat ruangan yang disediakan. Sama juga seperti pekerjaan lain. Sekiranya anda bekerja di kedai makan, kedai runcit sebagai cashier atau lain-lain, type sahaja juruwang dan anda boleh pilihlah pekerjaan yang disediakan. Untuk pekerjaan jenis pemanduan, seperti pemandu Grab, teksi, anda boleh type sahaja pemandu e-hailing. Seterusnya, untuk maklumat majikan pula, sekiranya anda mempunyai majikan, sila masukkan nama majikan, nombor telefon dan alamat majikan anda ya. Perlu diingatkan, setiap maklumat yang ada tanda star wajib diisi. Okey, kepada mereka yang tidak mempunyai majikan, sebagai contoh, anda seorang penoreh getah, dekat bahagian nama, anda boleh type sahaja tiada. Untuk nombor telefon pejabat, anda boleh masukkan nombor telefon anda sendiri atau type sahaja 0000. Okey, untuk alamat pula, anda boleh type tiada atau masukkan alamat kediaman anda. Begitu juga dengan postcode dan bandar. Anda boleh masukkan sahaja maklumat diri anda sendiri ya. Okey, seterusnya, sila isi pendapatan bulanan. Sekiranya maklumat pendapatan tidak diisi, anak jagaan anda tidak akan diambil kira dalam senarai penerima bantuan walaupun layak ya. Okey, setelah semua maklumat peribadi dah diisi, sila klik pada butang simpan. Untuk bahagian kedua pula, iaitu maklumat alamat kediaman, sila kemaskini alamat tetap anda di ruangan yang disediakan, termasuklah postcode, jalan, taman atau kawasan dan juga bandar. Okey, sekiranya alamat tetap berbeza dengan alamat surat menyurat, sila klik pada kotak yang disediakan dan lengkapkan alamat surat menyurat anda. Sekiranya tidak, anda boleh abaikan sahaja pada bahagian alamat surat menyurat. Okey, sekiranya selesai, klik simpan. Rekod berjaya disimpan. Untuk bahagian ketiga pula, iaitu maklumat pasangan, sila kemaskini maklumat pasangan anda. Sila pilih status perkahwinan dan masukkan tarikh perkahwinan di sini. Kemudian, klik kemaskini. Okey, untuk bahagian keempat, iaitu bahagian maklumat anak jagaan. Dekat sini, anda dapat lihat senarai anak jagaan anda yang ada dalam sistem. Sekiranya masih ada anak jagaan anda yang masih belum ada dalam sistem ini, anda boleh klik pada butang tambah anak jagaan. Bila keluar macam ni, sila pilih jenis kad pengenalan, masukkan nombor kad pengenalan atau nombor MyKit anak anda. Next, masukkan nama penuh seperti dalam kad pengenalan. Kemudian, klik pada butang cari.
Bila keluar macam ni, anda perlu lengkapkan atau kemaskini ke semua maklumat ini ya. Untuk bahagian profil anak, sila kemaskini negeri kelahiran, hubungan dengan anak dan bahasa pertuturan di rumah. Setelah itu, klik simpan. Untuk bahagian penjaga, bagi penjaga utama, sila pilih hubungan dengan anak sama ada bapa saudara, datuk atau lain-lain. Kemudian, klik pada butang cari. Sila pilih kad pengenalan, masukkan nombor kad pengenalan, kemudian masukkan nama penuh. Next, klik cari. Maklumat penjaga utama akan dipaparkan di sini. Sila klik simpan. Okey, rekod berjaya disimpan. Okey, untuk penjaga kedua pula, kaedah yang sama juga. Pilih hubungan dengan anak, kemudian klik pada butang cari, pilih jenis kad pengenalan, masukkan nombor kad pengenalan dan masukkan juga nama penuh seperti dalam kad pengenalan. Kemudian klik cari. Bila keluar macam ni, klik simpan. Untuk bahagian tanggungan, sekiranya masih ada maklumat anak anda yang tidak bersekolah atau bukan lagi bawah tanggungan anda boleh klik di sini dan klik padam. Sebaliknya, sekiranya anak anda tiada dalam senarai tanggungan ini, anda boleh klik tambah tanggungan. Dekat sini, benda yang wajib anda kemaskini adalah bahagian hubungan, sekolah atau institusi, serta tahun atau tingkatan anak anda. Sekiranya semua maklumat dah dikemaskini, sila klik simpan. Okey, untuk bahagian ibu bapa pula, sekiranya dekat bahagian penjaga pertama dan kedua tadi adalah suami isteri, jadi dekat bahagian ibu bapa anda boleh skipkan sahaja. Tapi sekiranya penjaga pertama dan kedua bukan ibu bapa kandung, termasuklah mak saudara, datuk dan sebagainya, anda perlu lengkapkan maklumat ibu bapa biologi atau ibu bapa kandung anak tersebut ya. Okey, seterusnya dekat bahagian tinggal bersama, sila pilih sama ada tinggal bersama ibu bapa kandung, ibu bapa angkat atau lain-lain penjaga. Step yang sama sahaja, klik cari, pilih jenis kad pengenalan, masukkan nombor kad pengenalan anda, masukkan juga nama penuh, kemudian klik cari. Bila keluar maklumat carian, klik simpan. Okey, rekod berjaya disimpan. Bahagian seterusnya, maklumat alamat tempat tinggal, masukkan alamat kediaman anda, masukkan juga postcode, kemudian sila pilih jalan, taman atau kawasan serta bandar. Bila semuanya dah settle, klik simpan. Okey, seterusnya dekat bahagian kesihatan pula, sila masukkan maklumat kesihatan anak jagaan anda, termasuklah asas kesihatan dan imunisasi, persetujuan pemeriksaan kesihatan serta status OKU anak jagaan anda. Okey, untuk asas kesihatan, sekiranya anak jagaan anda mempunyai alahan atau mempunyai masalah kesihatan, sila klik ada dan nyatakan penyakit atau alahan yang dihidapi. Okey, untuk persetujuan pemeriksaan kesihatan pula, sekiranya anda bersetuju anak jagaan anda mendapatkan pemeriksaan kesihatan, sila klik setuju pada ruangan yang disediakan, kemudian klik simpan. Okey, bahagian terakhir iaitu bahagian pengesahan. Okey, bahagian ini sangat penting ya. Sekiranya anda tidak membuat pengesahan maklumat ini, anda dianggap masih lagi belum membuat pengemaskinian maklumat IDMI. Sila klik pada ruangan yang disediakan, kemudian klik hantar. Okey, perakuan telah pun berjaya dihantar. Okey, setakat itu sahaja perkongsian yang agak panjang untuk kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.